Assalamualaikum, selamat pagi. Hari ni hari Ahad. Hari Ahad ramai orang cuti. Pagi-pagi saya ni jarang keluar pagi tau. So hari ni ngantuk sikit. Tapi ada orang tu pagi-pagi mengidam roti canai. So kita kena pergilah bawa dia pergi canai. Tapi bukan bawa dia lah, dia bawa kita. Dia kena drive. Ni orang dia, Semiji. Cari canai. Cari canai. Ni Mamak K-pop nak makan canai. Dekat pada Bandar Ensteg. Aku ni dah lah tengah ngantuk macam ni kan. Dia pagi dia ajak pergi makan canai. So korang kena tengok. Lagi satu tak tahulah kedai ni buka ke tak. Sebab dia ni kedai dia tak tentu buka dia kan. Kejap Isnin buka, kejap Isnin tutup, kejap Ahad buka, kejap Ahad tutup. So nasib lah kalau kedai tu tak buka, kita cari kedai lain. So apapun, stay tune dekat mana kita nak makan nanti. Okay Miji, berapa keping ni? 5? 2. Apa 5? Biasa bukan 5 ke? 2 je. Awak yang 5. Okay nanti you guys tengok kita nak makan dekat mana. Okay, bye bye. So sekarang kita on the way makan roti canai. Jangan laju. Mentang-mentang lah bawa kita spot. Ni dia orang Sarawak kita. Tengok merah langgar. Hai, merah di langgar. Dia kalau buat kereta kat Sarawak, bukan main. Dia punya disiplin sopan. Dah masuk Semenanjung habis. Semua di horn, di langgar habis. Jalan one way, jadi jalan one way dia langgar semua tengok. Okay guys, kita dah nak sampai. Kita ke dia berhenti? Kita dulu. Baik-baik bawa kereta tu. Ni kita makan dekat area Bandar Ensteg Nilai. Bandar bukan. Tapi dia pekan je lah. Dia cuma nama tempat je nak buka. Alhamdulillah buka. Kita tahu lah canai tu ada tak? Alhamdulillah buka. Harap-harap adalah canainya kan. Jangan pula tukang tebanya cuti. Ni area college sebenarnya sini. So ramailah student-student makan kat sini. College, poli, institute apa semua. Bukan lah. Bukan. Poli dia dekat mana? Nilai. Ni pun canai juga. Ni ramai ni tapi servis dia lembab gila. Ni sedap juga sini. Servis dia lembab. Sebab apa lembab? Sebab ramai. So kita pergi makan tempat selalu kita lunch. Selalu yang kita pergi ni tempat kita lunch. Bukan jarang lah, tak pernah kita breakfast pagi dekat tempat kita lunch. So hari ni ada masa sikit kita lunch dekat kita breakfast tempat kita lunch. Ada klisa lah. Bisa kenari. Miji buat kereta tak boleh slow. Laju betul dia buat. Mana ada semua. Banyak lagi tak buka. Ozus dah buka dah. Slow, jangan dipotong. Astaga. Dia lambat betul. Kita ni dah lambat. Ada dah, cuba tengok. Inilah kedai dia. Kejap. Ramai lah. Macam tak ada je canai. Ada ke? Ada kot. Masuk je lah, ternampak. Kita parking sini dulu. Kita nak makan canai dulu. Wah, tong sampah sini. Okay, jom guys, kita makan dulu. Okay, now kita makan dekat warung Bonda. Restoran Bonda. Penuh. Di tempat kita lunch selalu lah. Sini sedap makanan dia. So hari ni first day kita order canai. Sebab selalu kita datang sini lunch. So kat sini dia punya menu roti canai. Kedai kuning Bonda. Macam-macam lauk ada ni. Ada lauk lunch. And dekat sini you guys boleh lunch sampai petang. Tapi ni pun ada. Boleh lunch sampai petang lah. Okay guys, lunch dekat sini menu macam-macam ada banyak. Dekat sini ada macam-macam kuih ada. Kuih, tu teba roti canai. Buat air. Ni lauk dia. Macam-macam lauk ada. Dia boleh pilih. Pagi-pagi pukul 9.30 dah ada lauk banyak. Tapi ni untuk lauk breakfast lah kot. Nasi lemak. Lauk lunch dia belum ada lagi. Nasi goreng. Yang ni gulai kawah RM10. Gulai kawah ni nasi dagang. Maybe nasi dagang. Jadi nasi kerabu pun ada. Nasi kerabu ayam dara berempah RM7. Ada ayam goreng. Okay guys, kita makan.
Wish dah habis dulu dah. Nak ke? Tak nak lah. Nak tunggu canai. Dah habis dulu dah Miji. Apa ke tak? Okey, kita punya roti canai sudah sampai. Saya punya double. Dia punya triple. Dia punya triple. Kuah tadi tapi tak lebih. Nanti kita tuang. Ni kuah dal sambal. Yang ni roti 03. Satu. Uyo. Ni 1, 2, 3 dia punya. Satu saya. Mana ini yang menyebabkan kolesterol tinggi, Jarangnya cepat gemuk. Uyo, ambil dulu. Ya, kita kena minta kuah lagi satu ni. Ni adalah roti canai yang kita nak try. Try roti canai kali ni. Okey, sedap. Kuah berapa? Okey. Kuah 7/10. Okey, jom kita makan. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma barik lana fi ma razaqtana wa qina adzabannar. Amin ya rabbal alamin. Jom makan. Saya dah habis makan. Dia punya 2. Satu. Punya satu keping je tengok. Yang penting canai dia rangup. Dia tak lihat. Makan-makan. Tak lihat makan tu. Kita saya topan Berapa star? 9. 9. 1000? 10. Warga aku kalah. Ibu aku menang. Ya ke? Sungai besar okey tak? Dah besar pun 9. 9. So, okey lah. Sungai Kini besar tu ada petang ada. Tu yang best. apa dia? Sungai besar sebab apa? Petang dia ada tu yang best. Sungai besar petang. Nantilah kita balik kampung makan kat Sungai Besar. So, hari ni kita first time makan dekat, bukan first time, kita dah banyak kali makan dekat kedai bonda ni. Tapi kita selalu datang sini lunch lah. Lunch. Kedai ni memang sentiasa penuh orang. Kita makan lunch. Lunch tu ada nasi campur lah, macam-macam lauk. Dekat 30 jenis lauk ada. Ha? Tadi ada tunjukkan. Ada. Yang tadi, tapi tadi tak banyak sangat. Dia belum tengah hari sangat. Yang tu lauk untuk breakfast je. So hari ni kita first makan makan breakfast. Ya. Sebelum ni kita datang sini makan lunch. Ni hari ni breakfast. Try canai dia. Oh memang sedap lah. Okey lah. Saya bagi rating 9/10. Cuma dia kurang garing sikit. Kalau garing lagi sedap. Kan mungkin apa ni, orang ramai kot. Bila orang ramai dia tak dia nak cepat. Okay guys. So okay Miji, boleh repeat ya canai sini? Boleh. Boleh repeat lagi Makan pun dah repeat selalu. Alright. Karena yang apa lagi? Muka Miji pun dah macam canai lah. Ada. Okay. Yang penting leceh. Okay guys, pada korang yang nak makan canai ke nasi campur, you guys boleh cari restoran resipi bonda. Sarapan pagi dan masakan tengah hari. Kedai ni buka pagi sampai petang. So you guys bolehlah datang kat sini. Area Bandar and Steak Nilai. Dia berhadapan dengan Family Mart. Okay, ni restoran resipi bonda. Kita tak ada review tau. Ni tak ada review. Ni review percuma, tak ada bayar apa-apa. Cuma tu adalah kita punya pok makan selalulah. Kalau malas masak memang kat situ je lah makanan dia. Sebab dia macam-macam menu ada. Okay, so now kita nak balik. Alamak. Sekejap, aduh. Kita nak balik dah. So okay Miji, kejang. Kenyang sudah. Alright, Boleh esok boleh repeat lagi tidur. Orang lepas makan jogging dia tidur. Aduh, naiklah badan macam ni. Okay, jom. Now, ada nak pergi mana Miji? Belum duduk dulu kenyang. Oh, mana? Macam nak beli petai lah tepi jalan tadi. Mula beli petai lah. Kita tengok, kita singgah tepi jalan jap beli petai. Okay, jom. Apa bawa kereta ni macam lampau bawah? Apa buat kita tinggi orang rendah-rendah best. Nanti tak nampak. Ya. Okay, jom. Kerak. Okay guys, kita ada nampak petai tadi tepi jalan. Petai is my favourite. Kita tengok harga dia berapa ringgit petai. Mana ni? Ni ada orang jual petai tepi jalan. Biar mi. Ni parking depan ni. Satu ikat berapa? Satu ikat ni kita lemak gadang tu yang kita makan tu. Oh, abang semalam ni. Tapi macam orang lain je kan? Satu ikat RM5. Okay, jom. Keluarkan cash sekejap, siap-siap. Ambil 10 kot dalam tu. 20 Boleh lah, keluarkan. Bayar cash. Kita nak beli satu ikat. Tarif.
Yang depan 5. 10. Yang ni 10. Ya. Bolehlah bagi yang 10. Berapa bang? Satu je. Satu je. Saya ambil video akak boleh ke? Kenapa bang? Bawa YouTube. Oh, ini boleh ke? Boleh. Boleh ya. RM10. RM10. Dah, 10 dah. Okey. Kita baru beli petai guys, RM10. Ni dekat area Bandar Estate Nilai. Okey, terima kasih. Terima kasih, abang, Ya, saya beli. jual, ya. Beli, terima kasih. Jom. Okey. Satu ikat RM5 ada, yang ni RM10. Ni RM10 kita beli banyak sikit lah. So this is my favourite. Itu disimpan situ. Mari petai. Dia cakap apa? Petai dekat Bandar Estate. Tanya akak tu, boleh ambil video tak kak? Untuk apa ya dik? Untuk buat YouTube. Oh boleh je promote kedai akak So kita dah beli petai, nanti balik kita nak masak udang masak petai. My favourite ni petai. Saya takut kena viral kak. Takut kena viral petai dia tak lawa ke busuk ke. Ni okey lah RM10. Fresh lagi ni, keras. Cantik lagi guys. Tengoklah hari ni ke besok lusa ke kita masak. Kalau sempat kita masak, tak sempat kita makan dekat luar saja. Hidup ini mudah. Nasi lemak tu dia ada jual sini. Pagi kat sini, petang sana kot. Baru perasan. So now kita nak balik sudah. So yang mana belum follow kita punya channel, pastikan follow dan like dan subscribe. Apa nama channel kita? Andy Bercakap TV. Andy Bercakap TV. Okay guys, jumpa lagi next video. Assalamualaikum semua. Bye bye.